saya berada di Pangsa Burim untuk tunjuk kepada korang semua macam mana keadaan fasiliti yang ada kat kawasan ni. Let's go. Okay. Jadi kalau boleh tengok macam mana keadaan lift sangat-sangat teruk sangat-sangat teruk. Nampak? Sangat-sangat teruk. Kau tengok atas pula. Okay. Nampak? Macam mana keadaan lift. So kalau kau nak tengok buka pintu So nak tengok buka pintu. Okay. Betul lah. Dia punya bunyi, dia nampak bunyi dia. Kalau dengar bunyi lift tu, macam inilah keadaan rupa setiap hari mereka berurusan hari-hari menaiki lift. Kau tengok macam mana keadaan lift, nampak? Dia bunyi dia. So kalau tengok buka pintu di sana. Okay, korang tengok slow. Slow je liftnya. Nampak? Nampak? Bunyi lift dia sangat mengerikan. Okay. Orang macam mana bunyi lift korang boleh tengok sendiri macam mana bunyi dia. Okay. Nampak? Okay, kau tengok. Oh, bingo.